Apa khabar semuanya? Okey geng, hari ni saya nak cerita sikit hotel ni hotel Melayu geng. Tapi saya ni bukannya busuk hati sangat. Yang pertama dan terakhir geng, ingat nak tolonglah orang Melayu. Tapi masa duduk sini geng, ya Allah, dia punya sumbat hidung. Itu mana tempat ni banyak kotoran. Okey geng, saya kalau nak datang sini saya tak nak pergi dah. Tempat ni dah cukuplah sekali. Reject, goodbye. Okey geng, hari ni kita nak pergi Sepang geng. Dekat sini kalau anda nak tahu Mak Rempit Melaka semua turun KL geng. Mak Rempit Melaka ni, anda nak tahu dah, orang Melaka ni antara yang paling ganas di Malaysia. Orang Melaka dia cakap memang kalau kau tak biasa memang kau sakit jiwa lah. Memang mereka ni macam apa. Okey geng, kita singgah cakap untuk menunaikan solat geng. Tidur tak lama geng. Okey geng, sekarang ni saya dah sampai Petaling Street. Port ni memang lain clear geng. Kalau datang sini makan maletang tu Maggi lah. Maggi Cina, negara Cina punya. Lepas tu kita lepak je Petaling Street ni. Okey, bercerita pasal Petaling Street Haram Jadah ni. Ni tempat Indon, Bangla, Nepal, Myanmar. Kalau datang sini Bangladesh kata, kau datang sini buat apa? Ni tempat aku. Kalau datang sini janganlah perasaan kita punya negeri. Ni Petaling Street, Bangladesh. Ranking nombor 1 Rohingya, nombor 2, nombor 3 Indonesia. Dia punya lebih banyak. Di mana-mana Indon. Bangladesh, saya dengan Bangladesh saya kisah sangat. Dia tak sombong sangat. Dia cakap Bangla apa, dia senyum je. Okey geng, dekat Jalan Sultan sini Port Myanmar. Myanmar sini kalau nampak kuraja yang rambut kala-kala macam kau silap. Tapi sini paling gangster orang Melayu lah. Hari ni orang Kelantan semua tak balik lagi. Orang Kelantan gangster sini. Kalau apa-apa jadi panggil Mak Kelantan, dia turun. Okey. Tempat paling saya tak recommend ke Masjid India. India punya tempat. Tempat ni kalau datang anda jangan rasa ni Malaysia lah. Ini memang India ni. Masjid India. India Town. Suasana Bombay Baras. Kalau duduk sini jangan perasan lah. Ini memang port India ni. Anda kalau 10 orang nak gaduh sini anda kalah. Sini banyak foreigner India ya. Kerja-kerja sini semua India. Cakap orang putih, Arab Jadah putih duduk Malaysia. Dekat sini juga banyak Filipin. Filipin sini boleh tahan dah cantik-cantik. Mereka banyak kerja masaj. Tu saya tangkap gambar tu tadi Filipin lah. Filipin ada cantik ya, tapi cantik lagi orang Melayu. Cerita pasal Masjid India ni. Sini ada banyak kes hilang lah, lubang benam. Sini dulu China Bank cakap kat saya, sini tempat dulu ada satu bawah tanah punya. Mereka sudah tutup. Memang matilah kalau jatuh. Bercerita pasal kat sini, saya cakap janganlah datang tidur kat sini. Hotel semua Haram Jadah lah. Terus terang saya cakap hotel sini Haram Jadah, dia boleh tutup aircon pukul 2-3. Lepas tu dia buka tutup. Celaka betul. Mereka nak jimat kos. Okey pula daripada India. Cakap Melayu apa tak tahu. Bila tanya semua tak tahu, tak boleh nak jawab. Saya harap lah immigration KPU tu tempat ni panggil rela semua, kepung lah. Kebanyakan Bangladesh yang saya jumpa pun tak suka sangat dengan India ni. Dia kata India suka hina Bangladesh, padahal Bangladesh lagi cantik daripada India. Kalau anda datang sini Masjid India, ni semua tempat India. Okey geng, kita lepak lagi geng, bye bye.